tubik minyak dah dekat ni. Gasket lah. Gasket lah. Dia dah crack kan. Ni gasket ni rampak kan. So, hello guys, welcome back to Bimo Family Channel. Alhamdulillah hari ni kita dah berpuasa selama 21 hari. 21 hari. So hari ni saya nak pergi ambil kereta BMW F34 dekat MH Auto Work yang saya hantar itu. Puncanya kenapa saya hantar tu adalah kita nak buat maintenance lah kan, preventive maintenance. Yalah because tak lama lagi kan nak raya. Saya nak bila raya ni saya kena balik jauh sikit lah, balik Kelantan. So bila nak balik Kelantan tu kereta kena in tip-top condition lah orang kata kan. So saya pergi buat few things lah yang saya akan cerita kejap lagi. So now at the same time kereta ni pula ada masalah bateri. Aduh, problem lah bateri. Saya pakai bateri Astra itu saya beli bulan Jun. Tapi itulah sekarang ni dia bila tinggal sehari je nak start dah tak boleh dah. Bateri drop voltage 7 volt. Daripada 12 jadi 7. Nak kata alternator problem, tak ada masalah alternator sebab saya tengok voltage waktu tengah engine running dalam 13 macam tu. So should be okay alternator kan. So itulah saya nak pergi ambil yang F34 tu. So saya nak hantar yang ni pula. Yang ni nak kena dyno sikit lah. Tengok apa pun benda problem. Orang kata apa? Parasite, electric parasite. Sama ada bateri tu sendiri problem ataupun electrical system katanya problem yang ada leakage. So nantilah saya update semula yang ni. So now saya nak pergi ambil F34. Suasana jalan raya kat kawasan ni. Macam ni hari-hari. Walaupun dah isi minyak tadi sampai nozzle tu dia macam tendang dah. Maksudnya dah penuh kan sepatutnya. Nah kereta ni ada problem yang ni, problem kat sini. Tadi nyala kan, nampak tadi nyala. Sekarang dah tak nyala. Tu dah masalah. And lagi satu tu lah problem bateri tu. Tak tahu lah problem bateri ke problem benda lain ke. Mungkin juga disebabkan oleh benda ni, jadi tak boleh nak start. Banyak problem ni. Penat tu. Jalan sempit, jam. Okay now kita dah sampai kat tempat yang dituju. So ni dah kedai yang saya nak hantar milik pukul. Jom kita cari apa. Angah tak ada? Angah tak ada? Angah ada tak? Milik pukul. Kalau dah matikan dia mungkin tak boleh start tau. Bateri. Mungkin bateri, mungkin current dia, tak tahu. Okay, now kita tengok F34 ni pula. Apa yang saya dah buat dengan F34 adalah saya tukar dia punya valve cover. Sebenarnya dia ada isu dengan leaking lah dekat valve cover tu kan. Selalunya kereta ni mileage 150,000 dah, sebenarnya 140,000 lebih kurang. So normally dia akan ada masalah leaking dekat gasket, and valve cover gasket tu normally akan leak. Instead of ganti gasket tu saja, saya upgrade dia punya valve cover tu sendiri. Sebab kereta ni datang daripada kilang, valve cover dia pakai plastik. So in this case saya dah upgrade jadi aluminium. Kita tengok Okay, ni valve cover yang aluminium. Oi, kilat-kilat lagi ni lah.
And selain daripada tu, saya upgrade juga dia punya oil cooler. Sebab ni orang kata lah kan, orang kata oil cooler ni memang selalu problem untuk enjin N20 ni. Bukanlah baru-baru, bila dah lama-lama lah. Jadi saya decide untuk upgrade oil cooler sekali. Saya upgrade jenis yang external punya lah. Ni yang jenis external. Saya beli brand SK Custom. And dia ada hose lah, hose. Dia bagi sekali hose ni untuk oil yang pergi ke bawah. Menarik juga design dia ni. And then saya gantikan belt. Belt tu kalau nampak masih baru lagi tu. Sebab belt saya ganti juga tensioner. So kereta ni basically at this mileage, dalam 140 mileage saya sekarang ni, gasket dekat bawah cover fail, gasket yang kat bawah pun dah fail sebenarnya sebelum ni. Dalam mileage yang rendah sikit, dalam 130,000 macam tu, saya dah tukar dah. Gasket yang oil pan tu sendiri pun saya dah tukar. And then dia punya belting pun dah fail. Dia ada crack sikit-sikit dah lah at this mileage. And then saya tukar dia punya tensioner sekali lah. Sebab tensioner macam dah ada bunyi-bunyi kan. Tubik minyak dah dekat ni gasket lah, yang gasket lah. Dia jangan crack kan, ni gasket ni rampak kan. So kawai patut sipir ke ni? Sipir. Molek ni sipir. Ni pun molek lagi. Ya, memang molek lagi. Cuba takut dia usok lah kita ganti siap-siap. Okay, ni adalah keadaan belting. Nampak kat sini. Dah ada berkah-berkah sikit nampak. Nak tengok berkah ke tak kat sini. Nampak? Nampak beg berkah. Nah. Ni dah pecah. Yang saya notice kat sini lah sebenarnya. Sebab daripada luar kita tak boleh tengok yang ni. Tapi saya notice yang ni kat tepi dah pecah. Saya tukar sekali dengan dia punya ni, tensioner ni. Sebab normally tensioner ni pun akan fail juga, especially dekat tempat bearing ni lah. Okay, ni keadaan valve cover. Kalau tengok gasket dia dah menipis. Nampak tak? Menipis. Ni dah menipis. Nampak dah menipis. So disebabkan oleh kenipisan yang ni, ini lah rasanya dia keluar kat sini. Disebabkan nipis macam ni, jadi minyak keluar. Bila minyak keluar, dia berasap je. Lepas tu berbau minyak. Ni oil cooler yang asal. Oil cooler yang asal ni masih lagi tak ada problem lah. Untuk persediaan awal saya tukar lah siap-siap. Kalian tengok ni lah, nipis. Ni dah nipis, dia dah keras dan nipis. Basically valve cover tak ada masalah, cuma gasket je. So you guys tak semestinya tukar dengan valve cover sekali lah. Valve cover tak ada masalah, cuma gasket je. Jadi yang ni teruk lagi. Aduh, salah cooler level low. Kalau nak ikut spare tank tu, spare tank tu, bawah tu kan dia sensor dia lekat di spare tank tu. Takut ping dalam tu dia cabut. Mana punya tu? Itu bawah ni. Dia tu, dia dah buka soket dia, macam ada macam getah biru-biru dia pecah. Masuk lari, tapi bawah tak ada nyala. Ni dia anjing. Nama dia, dia dah komen terkenal di pasar. So segala benda modified ni memang dia boleh buat lah sini. Nak modified makan ni, kita semua ganti lah. Kereta lama ke, kereta baru ke, dia boleh buat. Saya kena balik lah, ada majlis buka puasa kat sekolah kanak-kanak.
Ada perasaan. Beres. Okay, kita dah selesai guys. Cuma kereta ni problem dekat coolant tank dia lah rasanya. Based on Alin punya explanation tadi, dia ada problem dekat connector. Sama ada kat connector yang belah dalam coolant tank tu ataupun dekat bawah. Yang tu kena siasat lagi lah nanti. Tapi dia tak ada masalah lah, sekadar macam annoying message macam ni lah. Biasa lah kereta Continental kan, setiap kali ada masalah dia akan bagi message macam tu. So I think okay, good to go. So guys, itu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap bermanfaat. And pada yang nak balik kampung nanti, check lah kereta tu, especially benda-benda yang saya tunjuk tadi. Apa-apa pun try lah, tengok kot lah belting tu pun dah crack juga kan. Leaking minyak hitam, ada kat gasket leaking. Gasket leaking ni memang tak ada apa-apa sangat pun, kereta takkan mati. Cumanya dia jadi annoying tau. Kejap-kejap top up minyak hitam, kejap-kejap top up minyak hitam. Minyak hitam ni bukannya murah guys, 1 liter pun RM40-60 juga. So itulah, check lah kereta before balik kampung nanti. So saya ucapkan selamat balik kampung lah yang nak balik kampung nanti. So pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. So komen lah apa pengalaman anda pasal kereta rosak tepi jalan ke waktu balik kampung ke apa ke, and apa yang korang buat before balik kampung, check kereta ke apa ke. Komen lah supaya kita boleh learn lah sama-sama. Saya bukan pandai sangat pun. Okay guys, Assalamualaikum. Ini Mini Cooper kita jual dekat sini. Hey, cikgu! Problem wiring electrical, bateri pun. Alih dekat tu. Siapa tadi? Dalam. Ada dalam. Lupa nak pesan tadi guys. Kalau you guys nak barang-barang yang saya pakai tu, yang saya beli online je semua tu. So saya ada letak link kat bawah description tu kan. Tekanlah link tu, senang sikit nak cari.